Persediaan Temuruga Pembantu Perawatan Kesihatan PPK Grade U1. Sebelum itu, sila subscribe terlebih dahulu channel kami untuk anda tidak terlepas info yang akan kami kongsikan dari masa ke semasa. Pertama sekali, kita lihat bilangan kekosongan jawatan ini. Mengikut senarai yang dipaparkan, lebih daripada 7,000 orang calon dicari bagi tujuan pengambilan kali ini. Ini bermakna peluang anda untuk berjaya di dalam temuruga ini adalah tinggi. Kedua, apakah persediaan yang boleh dibuat? Pertama sekali, anda mestilah faham skop tugas PPK ini. Temuruga untuk jawatan ini sebenarnya untuk menilai kemampuan calon, untuk menyampaikan maklumat dengan jelas serta menilai penampilan yang kemas dan sopan. Persediaan mental juga memainkan peranan penting. Calon digalakkan meneliti isu-isu asas berkaitan penjagaan kesihatan, keselamatan tempat kerja dan amalan kebersihan. Bagi bantu persediaan kali ini, kami ada sediakan rujukan khusus temuruga ini. Macam mana kami bantu? Kami sediakan nota, contoh soalan dan contoh jawapan. Selain itu, kami wujudkan grup WhatsApp supaya anda dapat berkenalan dengan rakan-rakan lain. Anda perlulah memanfaatkan grup supaya anda mendapatkan tips soalan semasa daripada rakan-rakan. Anda boleh dapatkan melalui website kami www.panduankerjayakerajaan.com. Okey, saya ulang, www.panduankerjayakerajaan.com. Buat carian ke jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Grade U1 dan kemudian cari pada ibu berkaitan serta tekan butang tempah sekarang.